Selamat pagi. Selamat pagi. 11.45 pagi hari ni lagi. Ni keadaan tenang sikit ni. Tak ada dah dia kejar-kejar ni. Kumpulan ni. Untuk maklumat AADK Pahang ni, untuk polis ni, satu kereta 4x4 ni, model Hilux ke model Navara, warna kelabu. Dia hantar barang syabu tu, heroin tu ke apa benda ke, untuk pembekalan unit ni, militer ni. Diketahui oleh Pak Imam ni kot. Aku pun pelik juga ni. Daripada kursus dekat apa benda, kursus dekat Port Dickson lagi tu kan. Oi, kena aku, terlentang aku 6 kali terlentang dekat situ. Tak tahu apa punca dia orang mari ke situ. Dan aku terlentang panjang kat tu. Hampir-hampir tak boleh jalan tu. Okeylah, kita jumpa lagi next video insya-Allah.